Berdosa tak kalau kita cakap kita tak nak kahwin dan putus asa dengan jodoh? Putus asa haram. Tak nak kahwin tidak haram, makruh aja. Okey? Putus asa haram, berdosa. Okey? Tak nak kahwin makruh. Tak haram. Faham? Yang afdal kahwin. Okey? Dah, saya putus asa sebab yang dulu tak elok. Dulu putus tunang dan sebagainya. Kita buat molek-molek dah. Dia putus tunang. 2 hari lagi nak kahwin, putus tunang. Saya perah. Nah, itu kan ujian. Bukan semua laki-laki macam tu. Ada orang dia dapat boyfriend yang pertama jahat. Lepas tu putus. Dia kata semua laki-laki jahat. Tak betul. Tak nak? Okey? Ada orang dia dicerai, dia tak mau kahwin. Dia kata semua suami sama saja. Tak betul. Faham? Jangan. Jangan kita rasa kita lebih baik pada orang lain. Okey? Siapa tak kahwin, rugi. Tapi tidaklah dia ni sampai berdosa tak kahwin. Okey? Kenapa rugi? Yang pertama sekali, kita tak ada zuriat. Okey? Zuriat. Kemudian kalau kita dah kahwin, kemudian dah bercerai, tak nak kahwin lagi pun rugi juga. Kerana kera ada suami. Faham? Kera ada lelaki. Demu tak ada lelaki. Baik jadi kera. Nampak tak? Allah jadikan kehidupan ini berpasangan. Pokok pun ada jantan betina. Betul tak? Jangan duduk bersorang. Tak haram tapi rugi. Tapi siapa yang mati dalam dunia tidak kahwin, dia akan kahwin di dalam syurga. Sebab Nabi kata la azba fil jannah, dalam syurga tidak ada hidup membujang. Okey? Anak dara tua mati tak dan kahwin, dia akan kahwin dengan pasangannya dalam syurga. Laki-laki tak dan kahwin, tak pernah kahwin dalam dunia, mati, dia akan berkahwin di dalam syurga. Dan orang yang kahwin dah ni akan kahwin, replay, ulang, reunion, kahwin lagi. Lawa pada ni tempat duduk. Faham? Kenapa? Kerana syurga itu tempat berseronok dan happy. Okey? Dalam syurga tidak ada membujang. Kerana bujang itu nakis, orang itu kurang upaya. Nampak? Tidak elok, tidak sempurna hidup ni. Nah,